Dekat area Shah Alam ni ada pot ngopi untuk korang lepak-lepak sampai 1 ke 2 pagi. Tak ramai lagi yang tahu pasal pot ni. Sebelum ni berniaga daripada tepi jalan saja. Sekarang ni Alhamdulillah rezeki dia orang dah buka kedai yang lebih selesa untuk pelanggan. Mana regular customer mereka yang sebelum ni dah tahu dah kualiti air dan makanan mereka ni memang terbaik, konsisten je. Mana yang nak lepak healing-healing ngopi dengan member-member tu boleh dah plan nak ke sini. Ada banyak pilihan air yang menarik untuk korang. Ada kopi, matcha, coklat. Mana yang coffee lover tu boleh try americano dengan latte dekat sini. Menggunakan single origin coffee beans daripada Ethiopia. Ada fruity taste dan medium roast level. Yang macam saya pilih ni pilihan air Gen Z. Lebih kepada yang manis-manis. Untuk menu yang ini adalah pilihan utamalah. Salah satu top seller dekat sini signature drinks mereka. Kalau korang nampak siap ada biskut lagi dekat atas je, lain macam betul. Kalau korang rasa nak kurangkan manis tu boleh je request dekat barista dekat sini. Yang suka combination matcha dengan strawberry tu boleh try strawberry matcha dekat sini. Taste matcha pun tak terlalu kuat, sesuai mana yang suka matcha light taste tu. Ada juga Spanish latte, ice chocolate dan juga strawberry milk ni. Untuk pilihan makanan dekat sini pun menarik. Ada roti john, ada pasta dan macam-macam lagi. Roti john dekat sini korang kena try yang saya pilih ni, signature chunky beef. Isi daging pun banyak, padat betul dengan mini roti john ni. Mi goreng daging special ni serius sedap. Tengok portion dia pun banyak, boleh share-share. Daging pun banyak dibagi, siap ada omelette sekali. Pasta crispy cream ni serius layan weh. Ada dapat crispy chicken sekali. Ini makan portion banyak-banyak, confirm auto tersandar korang. Penuh perut dibuatnya. Lepak-lepak makan ngopi dekat sini, sambil-sambil tu korang boleh main game sekali. Mereka dah readykan permainan ni untuk korang. Datang sini nanti jangan terperanjat kalau korang jumpa owner cafe yang sebenar. Ni nama kucing ni Latte dan ada lagi seekor tu nama dia kakak. Oh guys, untuk korang yang nak datang sini nanti boleh search Blank Not Coffee, lokasi di TTI Jaya Shah Alam.